Weh, korang pernah makan tak ni buldak cheese ramen ni? Aku first time ni nak try makan ni. Tak tahulah boleh tahan ke tak. Orang kata ramen ni pedas. Betul ke? Okey, ni aku dah siap buat dah. Aku dah siap masak. Aku letak telur mata goreng satu. Jom kita try makan. Okey, aku nak try. First time makan ni buldak cheese ramen ni. Yang ni ya. Yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, tengok merah. Takut juga nak tengok makan ni. Bismillah. Pada aku ada pedas. Dia lambat sampai pedas dia. Oh, lambat sampai. Tapi pedas yang manageable lah, boleh makan lah. Itu untuk aku lah. Sebab aku kuat makan pedas. Try suapan kedua dengan telur mata. Bismillah. Tapi dia punya ramen ni kenyang eh. Aku sebelum ni tak pernah makan macam ni rasa ramen ni. Boleh lah, tak pernah mana pun. Kalau korang nak dapatkan ni buldak ramen cheese ni, aku ada letak link kat situ. Boleh lah try.